kalau saudara-saudara ingat, saya tewas dalam undi percaya di Dewan Negeri. Tetapi saya mendapat 11 undi. 11 undi ni datang dari mana sekarang? Sedangkan sedangkan kalau ingat, waktu itu saya bersama dengan Datuk Zainul dengan Datuk Noli daripada Bersatu. Kemudian PAS ada 3 je. Pak Teh, Akmal dengan Karil. 6. UMNO tak bersama dengan saya, DAP tak bersama dengan saya, Amanah tak bersama dengan saya, PKR tak bersama dengan saya. Mana saya dapat lagi 5 undi? Saudara, hasil daripada apa perkara yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan ikhlas, kita buat kerja demi rakyat kerana Allah tunjukkan sekurang-kurangnya kepada saya. Saya terbuka mata, saya nampak apabila 5 orang adun daripada DAP memberi sokongan kepada saya sehingga sekarang kami bersama, 5 orang DAP memberi sokongan kepada saya, memberi undi kepada saya, menyebabkan mereka kehilangan kursi. Mereka tidak lagi diterima sebagai calon dalam pilihan raya yang seterusnya, dan memberi sokongan kepada orang yang jatuh, bukan memberi sokongan kepada orang yang dapat pangkat. Kalau saya jadi menteri besar, orang melompat, itu kita faham dia mengejar sesuatu. Ini dia ikut orang yang jatuh. Jadi saya rasa tak pernah lagi berlaku dalam sejarah politik Malaysia yang orang tak sedar. Saya ingat saudara bila saya sebut ni, saudara pun baru saya baru tahu ni. Saya baru tahu. Saya dapat 11 undi. Datang dari mana? Dan mereka masih bersama dengan saya sehingga hari ini. Jadi mereka saya tanyakan, kenapa kamu ikut aku? Susah hidup kamu kerana kamu ikut aku. Dia kata, you buat benda betul. Bila you tolong tak kira bangsa, tapi you buat benda yang betul. Dan benda yang tak betul, walaupun dengan orang Melayu, walaupun dengan orang Islam, pun you tetap tak boleh kalau benda tu tak betul. Jadi dia kata dari segi itu kami menyokong kepimpinan yang macam ni. Baik. Tapi yalah, saya pun rasa malu juga nak sebut perkara tu, macam masuk baku yang angkat sendiri. Tapi mungkin daripada pengalaman itu ada perkara yang boleh mendatangkan kebaikan buat kita semua bila mendengar tu, yang pengajarannya if you do it dengan penuh ikhlas, insya-Allah saya amat yakin orang yang tak berpengalaman macam saya, orang yang tak ada belajar tinggi macam saya, tapi Allah pemudahkan. Bila dah nak langgar bumbung tu kan, nak langgar dinding tu, Allah bagi jalan. Dia buka jalan. Sentiasanya begitu. Jadi hari ini saya bukan lagi seorang menteri besar, saya bukan menteri, saya bukan seorang yang berhormat, saya tak ada dewan yang nak perlu dibagi. Tapi alhamdulillah, malam tidur lena, saya berkawan dengan orang ramai. Daripada Parti Keadilan pun tadi makan duduk semeja. Masih saya ada kawan. Jadi ini yang kita nak kejar. Peace of mind. Peace of mind dan kita nak, ayalah conscience kita. We know we did our best, dan saya nak terus perjuangkan untuk lakukan yang terbaik, dan insya-Allah hari ini saya nak kemaskan lagi Perikatan Nasional, dan saya amat yakin dengan pengalaman-pengalaman yang saya dah lalu sebelum ini, saya amat yakin di dalam pilihan raya yang akan datang, bermula daripada pilihan raya kecil air kuning, rakyat akan buka mata, akan memberi sokongan kepada kita, dan di dalam pilihan raya, selepas pilihan raya umum yang akan datang, kita akan menubuhkan sebuah kerajaan yang bukan untuk menekan sesiapa. Kita akan bagi perkhidmatan yang terbaik kepada Datuk Seri Sarani, kita akan bagi perkhidmatan yang terbaik kepada semua orang UMNO, orang DAP, orang keadilan, orang seluruh rakyat. Kita akan cuba lakukan yang terbaik, bukan untuk parti kita, tetapi untuk manusia sejagat. Untuk manusia. Baik.